yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Surah Yunus ayat 58. Sedang bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada kurnia rahmat Allah. Habis kita beramal, rasa itu rahmat, kita rasa itu adalah usaha kita sendiri. Bukan kita nampak yang datang tu rahmat daripada Allah. Itu pun salah pegangan kita, salah perjalanan itu tadi, supaya kita elak daripada riak dan takabur. Itu yang diajar oleh para ulama, supaya kita beramal, berzikir semata-mata hanya kerana Allah, bukan kerana semata-mata nak tunjukkan pada orang yang kita ni kaki amal, kita ni orang soleh, kita ni orang-orang yang macam ni tuan. Itu di antara salah satu langkah-langkah di mana syaitan cuba mengacar kita dan mengganggu kita untuk merosakkan setiap amalan-amalan kita. Syaitan cukup main takut tuan. Kalau kita dapat perbaiki setiap amalan-amalan kita itu kerana Allah, kalau kita buat itu kerana dalam keadaan niat kita tertinggal, maka ianya akan menjadi satu amalan yang dia bakar seperti daun yang kering. Subhanallah. Kita minta elak